Kalau badan awak cepat penat, walaupun buat kerja ringan saja, jalan sikit dah rasa semput, naik tangga sekejap pun dah rasa macam marathon, itu sebenarnya tanda badan awak tengah struggle. Bukan sebab awak tak cukup kuat. Bila hormon tak stabil, especially estrogen, progesteron, insulin dan juga thyroid, sistem tenaga dalam badan anda akan jadi slow. Badan susah nak convert makanan jadi tenaga, gula dalam darah naik turun tak menentu, dan inflammation dalam badan pun akan meningkat. Semua ni akan buat anda rasa letih cepat walaupun aktiviti itu sangatlah ringan. So, ramai wanita dengan PCOS pula akan alami benda yang sama. Bila ovulation tak berlaku, bila insulin resistant tinggi ataupun estrogen terlampau dominan, badan memang akan rasa berat dan drain. Awak akan bangun pagi rasa okey je, tapi tengah hari rasa terus drop. Kadang tengah buat kerja pun rasa macam nak baring je. Energi tak steady langsung. Semua ini bukannya random. Semua ini datang daripada hormon yang tak sync ataupun tak stabil. Letih yang macam ni pun akan bagi kesan pada emosi. Awak akan rasa guilty sebab tak boleh perform macam biasa. Rasa sedih sebab kerja mudah pun tak boleh nak achieve. Dan untuk dapat gambaran jelas kenapa badan cepat penat, kita biasanya tengok bacaan darah lah dari segi hormon, thyroid, insulin, estrogen, progesteron, darah yang lain. Bila salah satu ni lari, energi pun akan out. Dan yang kedua, ultrasound pun penting juga untuk kita nak tengok tanda-tanda PCOS. So, berita baiknya, penat macam ni boleh hilang bila punca dia dirawat. Bila hormon kembali stabil, badan tak lagi bekerja keraslah untuk nak balancekan balik, energi akan start naik slow-slow. Fokus dah makin okey dan anda akan rasa badan tu hidup balik. Yang penting, jangan salahkan diri bila badan cepat penat. Awak bukannya malas, awak bukannya tak fit. Badan cuma tengah minta bantuan untuk kembalikan seimbang hormon tadi. So, kalau awak perlukan bantuan, awak boleh terus kontak klinik kami, Poliklinik Ana Jassim Melaka. Kami sedia membantu awak.